Ini pasti wanita paling gila tahun ini. Saya nampak dia menyalakan mancis dan membalingnya ke tanah. Jubah putih itu hilang serta-merta, mendedahkan hadiah merah yang cantik, memukau penonton. Yang lain berjalan di atas catwalk, tetapi dia berjalan terus ke atas bumbung kereta, mencuri perhatian daripada semua wanita. Orang ramai berkumpul untuk minum bersama untuk menjimatkan faedah. Troli sampah dibuang di pintu. Ini adalah cara yang tidak masuk akal untuk muncul. Adakah anda fikir tanah itu adalah timbunan sampah? Malah, ia adalah sket panjang yang diperbuat daripada ratusan kain buruk. Ia merebak ke seluruh jalan. Dia berdiri di atas lori sampah dan ketawa sombong. Seronok. Dia muncul. Mesti tak disangka. Letupkan seluruh penonton. Dia adalah puncak industri fashion. Dia mendakwa bahawa tiada siapa yang lebih memahami fashion daripadanya. Siapa berani jadi gila? Dia adalah seorang genius reka bentuk fashion yang liar dan tanpa halangan. Rambut Yin dan yang hitam putih kuila sangat cantik. Walau bagaimanapun, kepada Yin dan yang ini sebenarnya dilahirkan. Ditambah dengan kelahiran keluarga ibu bapa tunggal, selalunya dianggap sebagai orang aneh. Ini mewujudkan wataknya yang sukar dikawal dan kuat. Tetapi dia suka berfashion sejak kecil, menunjukkan bakat reka bentuk yang luar biasa pada usia 3 tahun. Pakaian sekolah yang aku reka itu ditertawakan oleh rakan sekelasku. Apabila dia berpaling, dia menolak orang itu ke tanah dan memukulnya dengan teruk. Rakan sekelas membalas dendam, buang dia dalam tong sampah. Namun, guru mahupun pengetua tidak memahaminya. Hasil perbualan adalah lebih biasa. Pengetua tidak tahan dan memintanya berhenti sekolah. Nasib baik ibu cuba sedaya upaya untuk melindungi anak perempuannya. Dan boleh saya katakan sekolah anda nampaknya berubah. Kanak-kanak yang mengerikan, tanpa kreativiti atau belas kasihan atau jenius. Tiada sekolah yang berani menerima Quilla. Ibu tiada pilihan selain membawanya dan pergi dari sini. Dia memberitahu ibunya bahawa dia ingin pergi ke Paris untuk melihat air pancut di Regent Park. Ibu tahu anak perempuannya mempunyai impian untuk menjadi seorang pereka fashion. Jadi saya datang ke Paris, ibu kota fashion, minta bantuan bekas rakan pereka. Dia meminta anak perempuannya menunggu di dalam kereta dan memberinya kalung pusaka keluarga. Tetapi Quilla tidak dapat menahan godaan gaun yang cantik, menyelinap ke dalam parti fashion secara senyap-senyap. Pakaian bergaya yang menakjubkan di atas pentas. Buat pertama kali dalam hidupnya, dia berasa seperti dia milik. Tetapi dia tidak lama kemudian ditemui oleh pembantu rumah. Tiada siapa yang melepaskan 3 Dalmatian. Dalmatians mengejar mereka. Dia berpaling dan bersembunyi di dalam rumput. Pada masa ini, ada whistle di telinga saya. Dalmatian itu berpusing dan berlari ke arah teres. Dia menerkam ibunya yang sedang berbual dengan rakan-rakannya. Ibu tidak boleh mengelak. Jatuh dari tebing. Jatuh ke dalam laut. Quilla meringkuk dan menggigil. Dia fikir dia membunuh ibunya. Rakan ibu menjelaskan kepada semua orang bahawa dia mengancam saya. Minta duit dari saya. Anjing Dalmatian mencium bau dan berlari ke rumput. Quilla sudah puas melarikan diri dari sini ketika